terutama sekali hutang-hutang PTPTN ini dapat kita urus secara lebih sistematik tanpa membebankan peminjam. Jadi dalam hal ini, sebagaimana pengumuman Belanjawan 2026, kerajaan akan mengenakan sekatan perjalanan keluar negara kepada peminjam yang mampu bayar dan bekerja di luar negara tetapi culas untuk membuat bayaran balik. Dalam erti kata lain, hanya peminjam berpendapatan tinggi atau mencukupi sahaja yang benar-benar culas dan menepati beberapa kriteria tertentu sahaja akan dikenakan sekatan perjalanan di bawah inisiatif ini, bukan kepada peminjam yang baru menamatkan pengajian mereka atau belum mempunyai pendapatan, apatah lagi mereka yang tergolong dalam B40 atau M40. Dan kerajaan sentiasa prihatin mengenai beban hutang serta kesukaran graduan dalam membuat bayaran balik pinjaman mereka sekiranya tidak berkemampuan. Jadi di bawah dasar ataupun polisi semasa, pelbagai inisiatif telah pun kita sediakan untuk membantu meringankan beban peminjam selepas bergraduasi. Antara lainnya, bagi membantu peminjam mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang stabil sebelum boleh membuat bayaran balik, tempoh grace period dengan izin selama 12 bulan diberikan kepada peminjam selepas tamat pengajian sebelum diminta untuk membuat bayaran balik. Bagi yang tidak berkemampuan untuk membayar balik pinjaman mengikut jadual, penstrukturan semula bayaran balik pinjaman mengikut kemampuan kewangan peminjam juga dibenarkan sehingga maksimum peminjam berumur 60 tahun. Dan bagi peminjam yang tidak bekerja, tidak mempunyai pendapatan, penangguhan bayaran balik pinjaman dibenarkan sehingga peminjam mempunyai pendapatan atau sehingga maksimum tempohnya 2 tahun sebelum kita cadangkan juga penstrukturan semula. Dan bagi peminjam yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, penangguhan bayaran balik pinjaman juga dibenarkan sepanjang tempoh pengajian baru peminjam.